berbanding dengan kalau ikutkan bidang pertugasan saya dalam tentera sebagai penyelia kebelanjawan, tak selarilah dengan driving school ni. Saya Khairul Afendi bin Haji Isa, bekas tentera bersara, dan bidang tugas saya yang terakhir adalah penyelia kanan saya belanjawan tentera darat, berkhidmat selama lebih kurang 21 tahun. Sekini ini berpencen lah ya. Saya telah mencuburi bidang kepehebat negeri Kelantan dan Terengganu. Daripada sanalah bermulanya karya saya dalam bidang kerjaya kedua, iaitu dalam driving school. Saya melanjutkan pelajaran dalam RPL, belajar dalam kos pengurusan pentadbiran. Selepas tamat saja diploma RPL, saya terus buat lanjutan, iaitu diploma lanjutan pengurusan pentadbiran juga, kos yang sama. Untuk persiapkan saya, tujuan saya ambil RPL ni adalah untuk saya meyakinkan diri saya, sebab kita tahu di luar sana adalah cabaran kita lebih besar daripada apa yang kita ada sekarang. Walaupun dalam tentera memang besar cabaran dia, tetapi di luar sana lagi besar cabaran, sebab mencari kehidupan yang kedua ini tengok keadaan kita yang berumur dah lebih pada 39-40 bersara. So kalau tak ada persiapan tu sukarlah untuk kita. Disebabkan dorongan, nasihat dan bimbingan daripada cikgu-cikgu berhebat dan perangai berhebat tu yang meyakinkan saya untuk mencari kejayaan yang kedua di driving school. So bagi tentera yang sana yang akan bersara, jangan risau, jangan takut. Perhebat akan sentiasa membantu kita, membimbing kita ke arah mencari kejayaan yang kedua. Dengan kejayaan kedua, perwira oleh perhebat dapat membantu saya meyakinkan diri saya untuk mencuburi bidang kejayaan kedua di luar sana. Dan saya sarankan kepada semua warga tentera, sama ada yang bersara ataupun baru nak bersara, yakinlah perhebat boleh membantu kita untuk mencari dan meyakinkan kita ke arah kejayaan yang kedua.